warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada petang puasa yang ke-7 hari ini, saya membakar ikan dengan menggoreng kucing udang. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Semoga sihat hendaknya di puasa kali ini. Wadah buka puasa pada petang ini. Ini adalah kucing udang kawasan. Ayam ni saya beli dekat kedai. Saya cuma buat percubaan, saya beli ayam ni harga RM4.5. Jadi nampaknya membesarnya dengan cepat. Kemungkinan dia akan datang, saya akan beli lagi anak ayam. Ya, aku tidur sini. Tidur di dalam. Ayam dah nak tidur. Sementara dia menunggu waktu nak buka, saya ambil gambar-gambar ayam ni sekejap. Dah lama tak ambil ayam gambar. Ni dah mengeram satu ni. Mengeram lagi tapi tak tahulah ayam ni muda baru, tak tahulah anaknya boleh hidup ke tak. Ya, ini dah menetas. Mulanya ada 50 ekor. Tapi malangnya anak ayam baru ni nampaknya tak sihat ni. Saya gagal untuk membendungnya supaya dia sihat. 15 ekor dah mati. Kemungkinan tempat ni kecil atau apa-apa. Saya sedang memikirkan bagaimana caranya untuk menjadikan dia boleh sihat seperti dulu. Yang saya beli dulu dah habis saya jual dah. Tinggal sikit-sikit lagi. Yang tinggal sikit-sikit ni saya dah bagi dia buat benih ni. Buat benih baru. Yang ibu lama-lama saya dah jual dah. Tapi anak dia tak berapa nak hidup lah yang lama, yang baru-baru ni. Oh, dah azan. Azan nadanya dah masuk lah waktu buka puasa dan saya nak masuk dulu untuk buka puasa. Antara menu-menunya pada petang ni terdiri daripada ikan bakar, ikan masin, gulai tempoyak patin, ikan goreng. Ni dia orang. Orang yang akan makannya. Tak pakai tudung pun lengkap. Selesai dah. Makannya tinggal sikit di sisa makanan. Selesai dah. Sama. Tadi buat tu dia kan? Ha? Alah, lupa nak petik dah. Langsung tu. Berlanci dalam kait. Harap dah. Berlanci dalam kait. Sebentar lagi nak ngemaskan tempat masak ni. Kalau nak pergi solat dulu.
Sampai di sini dulu untuk pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi di video saya yang akan datang. Bye.